Orang Sabah sudah muak bah. Sampai bila kita mau biar kerajaan yang letak ini pijak kepada rakyat sendiri? Hari ini, parti demi parti lari keluar, itu bukan kebetulan. Itu tanda kerajaan makin hilang arah. Warisan sudah jadi pembangkang. UMNO pembangkang. Muda pembangkang. SAP keluar GRS. STAR keluar GRS. UPKO pun tinggalkan GRS. Inikah yang mereka panggil kerajaan perpaduan? Atau sebenarnya kerajaan yang makin hilang kepercayaan, makin hilang maruah? Kalau sekarang pun sudah goyang, apa jadi bila lagi banyak parti tarik diri nanti? Rakyat Sabah bukan bodoh. Kita nampak jelas kerajaan Madanun ini makin pincang. Yang mereka jaga bukan rakyat, tapi kerusi mereka sendiri. Ini negeri kita, masa depan anak-anak kita. Sudah cukup kita dipermain, ditipu, dibiarkan. PRU dan Sabah ke-17 nanti itu masa untuk rakyat Sabah bangkit dan ambil balik kuasa. Kalau kerajaan tidak jaga rakyat, maka rakyat sendiri akan jatuhkan kerajaan. Orang Sabah, jangan kasih peluang lagi. Kita kasih bagus Sabah. Bagus Sabah, jangan kena tipu. Kasih bagus Sabah.